Hai, salam sejahtera semua. Hari ni kita ada satu vacuum extractor kat sini untuk cuci kapet, sofa, kerusi kereta dan sebagainya ya. So yang ini dia kapasiti 40 liter dan dia punya power rating adalah 1034 watt. Right. So dia ada tangki untuk collect air kotor dan yang ini tangki untuk simpan air sabun. Okey, nak isi air sabun dia senang saja, buka dia punya penutup kat sini, tambah air sabun, campurkan air sabun. Dia kena pakai liquid, tak boleh pakai serbuk. Okey, sabun tak boleh pakai serbuk. Gaulkan betul-betul, lepas tu tuang dalam tangki ni. Alright, dan tutup balik. So dia akan connect dekat pump yang ada kat dalam ni, dan pump ni dia trigger dia kat sini. Yang ni trigger dia. So bila kita tekan ni dia akan sembuh kat sini. Okey, inbuilt pump ni, water tank ni dia sesuai guna untuk kawasan kecil, macam nak remove stain. Okey, you boleh guna pump ni. Okey, dia punya butang pump untuk activate dia kat ni. Ini nombor 2, nombor 1. Yang ini pump air, yang ini vacuum. Okey, so dua-dua boleh on serentak, tapi pump air ni dia tak boleh on lama-lama. So macam saya kata tadi, dia lebih sesuai untuk sembuh air sabun dekat kawasan yang kecil. Kalau kapet besar, jangan guna pump ni, guna pressure pump ni. Okey, yang ini kami akan bagi lebih kurang siap dah bancuh air sabun. Okey, dengan pump ni 5 liter. Okey, kami akan bagi ini sekali lah. Alright, so yang ini untuk kawasan kecil dia lebih sesuai. Untuk mattress, okay, sofa macam tu dia boleh. Kalau kapet, guna pump ni. Okay, yang pump ni dia guna tekan dia lebih kurang 10 kali lah. Alright, 10 kali biar pressure naik kat dalam tu. Lepas tu tekan dia punya trigger. Ini dia punya trigger. Right. Yang ini sesuai untuk kawasan yang besar atau luas sikit macam kapet. Right. Dan bila guna ni, on dua-dua sekali atau vacuum saja. Bila dah sembuh sabun tu, boleh scrub, guna brush atau apa-apa. Lepas tu sudah boleh vacuum. Dia extractor, dia akan sedut air. Yang ni dia punya vacuum. So boleh nampak dia memang sedut air memang kuat, tekanan dia, sedutan dia memang kuat untuk sedut air kotor yang sudah dicuci. Okey, so yang ini tangki simpanan air kotor 40 liter. Bila rasa-rasa tangki itu dah penuh, okey, boleh buka dia punya penutup dekat sini, off dulu off switch dulu, dan buka dia punya ni, nanti boleh buang air dia. Lepas tu lock balik. Itu saja. So memang senang nak guna mesin ni. So peringatan lagi sekali, yang ini dia punya water pump, jangan guna lama sangat, jangan guna lebih daripada 5 minit. Alright, so guna lebih kurang 2 minit, 3 minit macam tu sembuh. Scrub dan on vacuum untuk sedut air kotor dekat permukaan yang dah dibersihkan. Itu saja.